Okey, hari ni masing-masing tengah fillet isi ikan. Okey, fillet isi ikan, tunjuk sikit. Okey, Isi sini. ikan. Nak tengok tak? Banyak tak banyak kan? Sekejap ini saya dah hampir siap ni. Nampak laju sebab dah biasa. Kalau tak susah. Okey, inilah dia. Kita dah pisahkan daripada tulang utama ikan ni. Nampak? Jadi tinggal kat sini bahagian kulit. Nampak macam tak diisi kan? Bila kita tarik, penuh isi dia. Okey, tengok ni. Sekejap kamera boleh dengar bunyi dia. Dengar Yeah, nampak? Kosong. Kelit Ni lah isi dia. Banyak sebenarnya. Ni. Cantik tak isi dia? Urat-urat merah, pejal-pejal lah. So isi ni nanti Nak buat apa hari ni? kita nak buat pelajar-pelajar ni nak try and error, nak buat survival. Okay, survival skills, ikhtiar hidup. Besok anda kata diorang ni merin. Jadi kalau ikhtiar hidup diorang ni, kalau besok putus perantaian makanan, macam mana? Ini saja yang tinggal. So diorang buat ikhtiar hidup lah, try makan. Tapi korang jangan risau. Dekat sini sumber air dia bersih, selamat. Bukannya sungai yang tercemar dengan bahan kimia yang korang cakap ada toksik lah, ada apa lagi? Bahan kimia lah. Dia tak air dan apa? Heavy metal lah, semua tak ada. Sini kawasan dia, air dia selamat dan bersih, dijamin. Okay? Jadi nak tahu diorang masak apa, makan macam mana, korang stay tune je. So yang ni kita filletkan dulu ramai-ramai sebab kita nak cari isi dia dulu. Okay? Tunggu part 2. Kau tunggu je part 2. Ini kita filletkan dulu. Nak tahu fillet dia macam mana? Macam ni je. Saya susah nak fillet dia, tapi dah kita dah uruskan ikan ni bertantan. Jadi rasa senang sikit lah. Okay? Yang pasti gunting mesti kena tajam. Tu je. Gunting biasa pakai tak lootnya. Susah. Pakai pisau pun susah nak fillet. Okay, nampak macam ni. Ni ikan yang kecil ni. Ikan yang kecil pun isi dia banyak. Nampak? Tebal juga isi dia. Comel lah isi dia. Okay, kau stay tune. Nanti kita tengok masak apa. Kau tunggu je part seterusnya.